Baby duduk. Dengar. Sabar dulu. Papa nak bawa berlakon, otak dia. Papa nak kahwin baru. Dia dengar, Papa nak kahwin baru. Isteri Papa nama dia Nora. Nora siapa Nora? Siapa Nora? Alah, berlakon lah. Berlakon. Tahu tak berlakon? Siapa Nora? Siapa Nora? Sudah. Ini pula. Siapa Nora? Alah, takkan nak pakai nama tu, nanti Papa kena marah. Okey, kita pakai nama Adika je terus. Nama siapa dia? Nak pakai nama Nora je lah. Duduk. Okey. Siapa Nora? Jamila. Jamila tak sedap. Jamila. Boleh Jamila lah. Okey. Sekarang ni Papa akan berlakon dengan awak nak kahwin dengan Jamila. Lepas tu kakak kata, Papa, janganlah Papa. Kembalilah balik kepada kejap. Balilah kepada Asira. Siapa tu? Asira. Okey. Lagi satu lebih bola. Lagi satu. Okey. 3. Okey, cepat. Okey, cepat. Jangan. Mundur ke? Anggrek. Serius dah. Janganlah bergelak. Jawab serius. Ya, nanti. Kawan Papa ni nanti nak ambil kakak berlakon nanti. Cepat. Okey. Anggrek. Ya. Anggrek. Ya. Papa nak cakap ni. Jangan. Papa harap Anggrek tenang, sabar dan relax. Janganlah kacau. Okey? Okey. Anggrek, Papa nak kahwin dengan isteri baru. Tak payahlah kahwin je lah dengan Asila. Belum Papa sebut nama bini baru Papa. Bagilah Papa sebut dulu. Kau gelonjor sangatlah. Kau gelonjor ke Papa? Gelonjor ni. Bagilah Papa dulu. Apa ni tau? Kawan Papa nak panggil berlakon je tak nak macam gitu. Dia gelonjor pula dah kan. Sila lah. Mana Sila tu? Mana Sila? Sira? Sila tadi mana? Sila tu kat sana. Okey. Mana Asila tu? Dia dekat Jakarta. Janganlah, kan nanti orang gelakkan Papa. Alah, janganlah. Kakak spontan ni cakap ni. Bapa ni berlakon kita cakap. Kakak ni spontan je kan? God. Kita nak berlakon dia buat betul-betul lah. Malulah kita. Blushing lah kita. Kita Sila. Dia tu perangan. Dah lah, jadi happy. Anggrek, Papa. Astagfirullahaladzim. Kenapa ni sayang? Kau pelik lah ibu ni. Panas? Panas kawan. Dah, cakap. Asila tu siapa? Asila tu kat Jakarta. Dia buat apa? Dia pergi Jakarta. Dia pergi sana buat apa? Kerja. Cantik kan Asila tu? Cantik. Dia macam dia macam siapa? Dia macam Adira S. Kak ni tak real lah. Dia macam siapa? Dia macam Adira SFS 8. Ya ke? Sama ke? Ya, FFS 8. Ya Allah, kakak. Papa nak kak. Papa nak tolong kakak. Tolong. FF8. Ni gurau tau. Ni tak ada hidup yang mati dengan cerita Ni kau gurau je. Ini gurau, hiburan. Lagi. Lagi. Tapi nak ke Sila tu dengan Papa? Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak tahu, fikirlah sendiri. Kakak tu boleh pujukkan Sila tu, boleh? Tak
tahu. Kakak boleh cakap dengan Sila. Papa cakap sini. Tak, dia ni bukan belakang eh. Okey. Akan cakap. Okey. Nanti papa cakap sini ke? Ha. Kalau papa cakap sini tak? Kalau saya akak panggil apa papa? Papa lah. Kalau papa bangun semua hitam, itu maksudnya apa? Kalau papa bangun semua hitam, maksudnya tak buka lampu dah, gelap Tak dah. cakap je lah. Apa cakap pun? Ni cakap tadi. Ha? Cakap tadi sini. Ha, macam mana? Ini apa nak buat ni? Ha. Cakap dah. Okey. Korang diam lah. Tidak. Okey. Kakak, kalau esok pagi papa bangun. Dah, sudah. Tak sini. Okey. Papa kalau papa bangun, semua tadi hitam. Maksudnya apa? Itu papa cakap tahu. Okey. Kakak. Kakak. Kalau papa hitam, bangun. Apa maksud dia? Itu maksudnya papa kat dalam kubur. Jangan marah. No. Nanti kena jual. Buat hal lah. Yelah, gurau. Itu masuk kat pentas tu lah. Oh, yang tu. Yang berlakon tu. Oh, kalau yang hitam. Yang papa tahu. Yang kalau ke pantai tu kan? Okey. Kalau kakak lampu merah? Itu akan cakap. Oh, kakak cakap. Okey. Kakak cakap. Cepat, kakak. Salah orang ke? Papa. Ya, kakak. Janganlah gelap. Esok pagi. Ha? Apa? Kalau esok pagi. Apa ni, kak? Dah. Orang dah. Okey. Kalau esok pagi papa bangun, semua tadi biru merah. Cuba tengok apa maksudnya. Okey, kalau besok pagi papa bangun, semua warna merah, maksudnya papa dah nak menikah lah. Tak, salah. Habis apa? Maksudnya papa dalam hati anggrek. Okey, papa tengok yang hitam. Okey. Ada lagi? Ada lah aku tahu. Apa benda? Bukan hitam. Dia cakap kalau papa bangun hitam je. Apa maksud? Itu maksudnya papa kat dalam kubur. Jangan marah-marah. Nanti kena jual. Itu sepatutnya kau cakap dengan mak kau. Balik je mak kau tu kau cakap. Mami ada bangun tidur gelap tak? Hitam tak? Ada. Tu Mami. Aduh.